Iron utusan pu malaikat pu rasul utusan rasul Iron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nan asli. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang tu kusebarkan dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nan asli Ahmad. dari mana Ahmad yang? Malaikat juga. Iron tu sebelah ni. Umur beluan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dihindarkan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah wadai urang kira menjadi semua hal yang kandungan wadai masalah yang dunia kumlake dunia. Kumlake dunia. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajang. Truk lo belang tu tron. Si ribe perto leh dia kong tiup ro dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk belang tu Pejek le. Bak DP dah lepas betul Bak DP 8 padi bukan 8 tak. Ha. Lahir long Tun ribe Tikurito 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro ni utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa iblis. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran dengan tu. Yang dia utusan rasul urang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad urang kacin seperti itu. Anak yang mudang Nabi. Memangnya. Anak mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. Karena elung gebite elung Pat ron sehingga nepegah yani perumoh ron pat ada dasar puah. Itu dasar nikah lek malaikat. Pajan. Pada umulung Momo yani padu jeno. bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak je itu anak. Ha kada pegah hanaji he pun apa. Bukan enggak? Kan mesti baik mesti kan boleh ke apa betul. Jadi nak lakoi mesti haram sang lo ham dalek. Mesti memang ji hana lakoi lo tiap terima yang dagai. Baik neng aku ngaku ron utusan rasul. Malay tu. Hamalek dulu. Hana malay dah. Jangan malek. Daripada lu murka orang kiamat lebih baik ke Malaysia ni. Yang malay kampung-kampung tu duduk lu ya. Lu tu kanjai. Ya ije kan hamalek. Hai ibu. Menya faham Al-Quran. Nya malek. Tapi nya faham Al-Quran hamalek. Iro nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah mi utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan urang terpilih. Simple lagi je. Baik je. Nya ije tengok kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti ya ije itu. So aja. Mesti draw kakak ije. Menurut roh gua. Mesti kakak ije. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang kakak ini apa jodoh. Ji tai je mempupu dai je. Yang kon pu dapat deh. Ya kan? Utusan rasulnya urang pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urang pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw ke? Ya. Bukti je aturan kamu mudah hai memang belum. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari itu memang belum bayar. Apa peng? Jino anak pe. Kan 4 peng. Anak pe. 4 peng di Arab nak bukan awak kirim 4 peng. Kali dari balik. So dari BNI kirim Jakarta. So yang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman man. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Nduri Jokowi. Hai terjalung baru. Saya jadi Jokowi baru. Nah, kan apa? Nah, si buka berita. Pegang yang itu. Balik-balik. Ansuran Honda apa aja? 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda tempo 5 bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Datuk kan? Minta peng berjuta tengah, duit tengah.
Mana jut. Jeut. Untuk dia lom tu. Hai nak pegah peng pak pemerintah rumah 50 miliar peng ro na. Ngan tahu dah. Agak ni baju ke. Mana bayu? Yang terduh hutang kan kiran? Pergi dari balik. Ijak legok cik. Tahu jauh je. Apa aku berah namanya berah tu tentang ijak long. Ana ada urusan ni. Kasih berah je.